Jumlah tertunggak keseluruhan bayaran sewa bulanan bagi dua PPR di bawah seliaan Majlis Bandaraya Seremban MBS sehingga bulan lalu melebihi 3 juta ringgit. Datuk Bandar MBS Datuk Masri Razali berkata jumlah tunggakan sewa di PPR Paroi bernilai 1.38 juta ringgit, manakala di PPR Lobak tunggakan direkodkan sebanyak 1.8 juta ringgit. Katanya di PPR Paroi seramai 222 penyewa aktif daripada 344 unit yang disewakan mempunyai tunggakan sebanyak RM597,977. Tunggakan tertinggi bagi satu unit adalah sebanyak RM24,280. Manakala di PPR Lobak sebanyak 139 unit disewakan dengan 116 penyewa aktif mempunyai tunggakan sebanyak RM950,245. Jumlah tunggakan tertinggi direkodkan di sebuah unit membabitkan RM33,829. Masri berkata demikian bagi mengulas mengenai tindakan penguatkuasaan MBS yang mencabut pintu unit PPR yang culas membayar sewa sehingga tunggakan mencecah puluhan ribu ringgit.